tell her, baby, 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 I'm a fireball. Sekolah Menengah Kebahasaan Kem Terendak terletak di Alor Garjah, Negeri Melaka. Sekolah ini mempunyai 785 orang murid, iaitu 382 murid lelaki dan 403 murid perempuan. Visi yang diterapkan di sekolah ini ialah pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. Pada masa kini, kos sistem solar yang mahal membuatkan ramai orang tidak mampu menggunakan tenaga yang boleh diperbaharui. Seterusnya, orang yang kurang berpengetahuan tentang projek DIY ini menyebabkan mereka dilarang untuk mencuba alternatif mudah dan murah. Akhir sekali, ramai yang tidak sedar bahawa CD yang lama boleh dijadikan baharu, iaitu dijadikan sebagai panel solar untuk menjana elektrik secara mesra alam. Faedah yang dapat dihasilkan dari produk kami adalah dapat menjimatkan kos. Kita boleh menghasilkan panel solar sendiri tanpa membazir beli yang mahal. Seterusnya, kita dapat mengitas semula CD lama. CD lama dapat dimanfaatkan semula dan kita dapat mengurangkan pembaziran. Selain itu, produk ini juga mesra alam sekitar kerana hanya menggunakan tenaga matahari yang boleh diperbaharui. Akhir sekali, projek produk kami ini sesuai untuk eksperimen. Projek ini dapat membantu menjalankan eksperimen asas tentang tenaga suria. Cara penggunaan panel solar DIY adalah: pertama, letakkan panel solar DIY di tempat yang terdedah dengan cahaya matahari. Contohnya, di atas bumbung. Seterusnya, sodorkan panel solar DIY lebih kurang 30 ke 45 darjah. Ini adalah untuk memudahkan panel solar untuk menyerap cahaya matahari. Kemudian, sambungkan wayar kecil dari panel solar DIY ke alatan elektronik kecil seperti kipas mini atau cas telefon. Gunakan panel solar DIY ini di waktu siang untuk mendapatkan tenaga percuma, iaitu dari cahaya matahari, dan juga untuk menjimatkan elektrik. Selepas habis guna panel solar DIY tersebut, simpan di tempat yang kering supaya tahan lama. Untuk kos bahan pula, kita boleh dapat CD lama pada harga RM2.50 satu unit, papan pula pada harga RM20, seterusnya kaca berharga RM18, glue gun RM10.50 dan cas pun hanya RM5.9.